Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 April bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Tajuk utama malam ini. Agensi haji tipu pakej haji dan umrah akan dibatalkan lesen serta-merta. Juga remaja 16 tahun jemaah Pahang paling muda tunai haji. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan kebimbangan terhadap penipuan berkaitan pakej haji palsu dan menitahkan agar umat Islam tidak mengambil kesempatan dengan menindas sesama sendiri demi keuntungan duniawi. Baginda menegaskan bahawa penawaran pakej haji palsu adalah perbuatan keji dan berdosa besar. Ingatlah, agama Islam melarang umatnya menipu dan Allah SWT akan membalas segala dosa-dosa mereka yang berdaya oleh orang lain. Kita berharap pada masa akan datang tiada lagi kes jemaah haji yang tertipu oleh ejen-ejen yang tidak bertauliah. Baginda bertitah ketika merasmikan kursus Perdana Haji peringkat Selangor 1446 Hijriah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah siang tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Sultan Sharafuddin menyeru kerajaan agar memandang serius penularan penipuan membabitkan ejen-ejen tidak bertauliah yang menawarkan pakej haji palsu. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menegaskan mana-mana agensi berdaftar yang didapati terlibat dalam penipuan tawaran pakej haji dan umrah akan dibatalkan lesen secara serta-merta. Dan menurutnya lagi, pihaknya telah mengenal pasti beberapa ejen berlesen yang menyalahgunakan kepercayaan jemaah. Kalau dia melibatkan ejen-ejen yang telah diberikan lesen oleh MUTEK, lesen mereka ni dibatalkan. Cuma tuanku tentu dia nak melihat bagaimana daripada sudut tindakan yang tegas penguatkuasaan yang boleh diambil oleh pihak agensi dan juga pihak polis khususnya dan mahkamah dengan mengenakan hukuman yang berat kepada mereka ini. Beliau mengulas titah ucapan Sultan Selangor pada majlis penutupan kursus Perdana Haji musim 1446 Hijriah peringkat Selangor di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam siang tadi. Mengulas lanjut Datuk Dr. Muhammad Naim, beliau menjunjung titah Sultan Sharafuddin dan tindakan tegas dilaksanakan kerajaan melalui kerjasama strategik antara polis, tabung haji, TH, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Beliau turut menasihati orang ramai agar membuat semakan melalui MUTEK terhadap apa juga tawaran berkaitan pakej haji yang diiklankan di mana-mana platform. Dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Naim berkata jemaah perlu akur dengan arahan kerajaan Arab Saudi perlu mendapatkan permit haji melalui platform Nusuk. Dan pelaksanaan itu supaya ibadah haji dapat dijalankan dengan teratur serta sistematik. Mereka memperkenalkan Nusuk ini supaya pengurusan haji itu lebih efektif, berkesan dan berpusat. Jadi sebab tu diperkenalkan Nusuk tadi tu. Jadi sebab tu kita mengharapkan agar semua negara yang terlibat kita dan kerajaan kita perlu mematuhi dan memastikan pengurusan haji ini dibuat berdasarkan kepada peraturan Nusuk yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Katanya inisiatif itu juga adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan jemaah haji selain memberi pengalaman ibadah yang lebih lancar dan tersusun. Datuk Dr. Naim juga menasihatkan agar semua jemaah haji Malaysia untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan kerajaan Arab Saudi agar imej Malaysia terjaga serta tidak termasuk dalam negara-negara yang disenarai hitamkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kursus Perdana Haji 1446 Hijriah peringkat wilayah persekutuan di Putrajaya semalam. Dalam majlis sama, beliau turut mengagihkan barang kelengkapan haji kepada jemaah dan sempat beramah mesra dengan jemaah.
Kursus tersebut diadakan bermula semalam dan berakhir hari ini. Dan jemaah bertambah yakin untuk menyambut panggilan haji selepas menjalani kursus perdana Haji 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi. Malah mereka tidak sabar untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Menurut jemaah haji, Rafiq Khan Akbar Khan, semangat menunaikan haji berkobar-kobar apabila menyarungkan kain ihram. Air matanya gugur bukan kerana sedih, tetapi aura gembira dipilih sebagai duyufur rahman. Saya tengok semua rakan-rakan jemaah yang akan buat haji tahun ni pakai ihram, air mata saya terus nak menitik. Saya rasa macam tiba-tiba naik energi tu. Daripada mana datang pun tak tahu. Lepas tu bila saya sendiri tukar kepada ihram ni, saya rasa sungguh sayu. Tak tahu kenapa, maknanya aura tu kan memang sangat kuat pada latihan praktikal haji untuk tahun ni. Kursus haji perdana peringkat wilayah persekutuan itu diadakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Ia adalah kursus terakhir sebelum jemaah mula berlepas ke Tanah Haram minggu depan. Alhamdulillah, pengalaman yang sangat berharga bagi kami jemaah haji Malaysia. Sungguh bertuahlah dengan bimbingan tabung haji. Kursus perdana haji untuk 1446 Hijrah ni lah. Kami sangat bertuah dapat bersama-samalah dengan pembimbing petugas-petugas haji untuk kalau nak cakap this is macam yang paling akhir lah. Bagi Erlina Muhammad Khairuddin yang berusia 28 tahun, peluang menunaikan haji dalam usia muda sangat berharga buatnya. Alhamdulillah, perasaan lepas hadir ke majlis kursus perdana ni sangat membantu dari segi praktikal, dari simulasi. So dapat rasalah feel sebelum pergi ke sana. Sangat bersyukur, memang tak expect pun. Tapi Allah dah aturkan, so Alhamdulillah lah. Kursus haji perdana ini bertujuan mempersiapkan diri jemaah dari segi rohani, fizikal dan barangan keperluan. Berkat kesedaran ibu bapa mendaftarkan nama anak di tabung haji TH sejak kecil, seorang remaja 16 tahun bakal menjadi tetamu Allah musim haji tahun ini. Amshar Muhammad Razaki didaftarkan ibunya ketika berusia 2 bulan dan dia individu termuda dalam kalangan jemaah haji Pahang tahun ini. Amshar menzahirkan rasa gembira kerana diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah bersama keluarga dalam usia muda. Mak saya mula mendaftarkan saya pada umur 2 bulan waktu tu. 2 bulan? Waktu tu waktu darjah 6 pun mak dah pernah cakap dah, tapi saya tak ambil serius pun sebab saya ingat main-main. Tapi naik tingkatan 3 dah kena panggil, kena kursus semua. Saya ambil serius lah benda tu. Amshar akan melaksanakan rukun Islam kelima itu bersama ibu dan abang sulungnya yang dijadual berangkat ke Tanah Suci 23 Mei ini. Sementara itu, seorang warga emas, Itih Mat Nur, 84 tahun bersyukur apabila dapat menunaikan haji tahun ini selepas menolak tawalan beberapa tahun lepas kerana faktor yang tidak dapat dielakkan. Meskipun tidak dapat menunaikannya bersama suami tercinta, Itih tetap gembira untuk menunaikan ibadah itu bersama jirannya. Dah lama, 3 kali panggil dah. Tapi tak boleh kan nak pergi. Sebelum ni 3 kali dah. Tak harapan nak pergi. Kali ni Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Kenapa sebelum ni tak boleh pergi, Cik? Sebab baru ni kata umur untuk terlalu ni baru tengok tengok cakap betul dah. Dah yang masa COVID dulu 3 tahun dah terpanggil. Kita kata umur lebih pada 70, dia tak boleh pergi haji. Kita tak jadilah, kita pun tolak lah. Dah tu yang panggilannya ni lah baru kita ambil. Sementara itu, jemaah dari Pahang terpilih menunaikan ibadah haji menerima sumbangan wang saku sebanyak RM750 setiap seorang.
Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pemberian inisiatif menerusi program Barakah Haji Pahang kali ini merupakan kali ketiga dilaksanakan. Selain pemberian wang saku, jemaah juga dibekalkan dengan pak makanan retort yang terdiri daripada juadah tradisional seperti kari dan kurma ayam serta buku himpunan doa Arafah yang dilancarkan dalam majlis yang sama. Yang Negeri Pahang tahun ketiga berturut-turut dapat menyampaikan bantuan duit poket lah dia panggil kepada jemaah haji daripada Negeri Pahang lebih kurang 1,700 yang akan berangkat ke Tanah Suci. Semoga ini dapat sedikit sebanyak membantu meringankan kewangan mereka, dan dalam masa yang sama Kerajaan Negeri juga ada membekalkan makanan yang kita panggil retok, ready to eat kepada mereka. Datuk Seri Wan Rosdi antara 1,725 jemaah dari Pahang yang bakal melaksanakan rukun Islam kelima itu pada tahun ini. Baik, kawasan tadahan hutan simpan Ulu Muda Kedah harus terus dilindungi bagi menjamin bekalan sumber air bagi kegunaan domestik, industri dan aktiviti tanaman padi. Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah bertitah kerajaan negeri perlu tegas dalam memastikan kawasan hutan simpan itu dilindungi sepenuhnya dan usaha memeliharanya diteruskan melalui program perlindungan dilakukan semua pihak secara bersama. Titah baginda kerajaan negeri perlu tegas untuk melindungi kawasan tadahan air di hutan simpan Ulu Muda sebagai jaminan kelestarian sumber air yang mencukupi dan selamat di samping menjamin pengekalan pelbagai spesies flora dan fauna. Baginda menyambut baik program penanaman 2 juta pokok yang diterajui jemaah Datuk Negeri Kedah kerana usaha ini perlu digembeling secara bersama oleh ahli yang berhormat dalam memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat. Beta ingin menegaskan kepada pihak yang terlibat untuk memastikan ketirasan hasil negeri dapat diminimumkan kerana ianya menyebabkan kerugian hasil kepada kerajaan beta. Tindakan penguatkuasaan secara berterusan hendaklah dilaksanakan dan hukuman tegas haruslah dikenakan di atas setiap kesalahan yang dilakukan. Baginda bertitah demikian pada majlis perasmian sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah ke-15 di Wisma Darul Aman. Sultan Salehuddin bertitah kawasan tadahan air hutan simpan Ulu Muda juga penting kerana menjadi sumber utama tanaman padi dalam usaha kerajaan meningkatkan pengeluaran komoditi itu sekaligus menjamin bekalan makanan negara. Baginda bertitah bagi mencapai usaha itu, penggunaan teknologi moden dan benih terbaik dalam tanaman padi perlu digunakan, menyebabkan kajian serta penyelidikan berterusan perlu dilakukan pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Pengawal keselamatan lepas tembakan di restoran berhampiran Hospital Banting. Pengawal keselamatan dipercayai melepaskan tembakan ke arah seorang lelaki bersenjatakan parang di sebuah restoran berhampiran Hospital Banting semalam. Dan Ketua Polis Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmal Rizal Radzi berkata, siasatan awal mendapati ketika kejadian pengawal berkenaan sedang bertugas di hospital yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Setakat ini, polis tidak menahan pengawal keselamatan terbabit dan hanya merakam keterangan berhubung kejadian berkenaan. Lelaki warga tempatan yang ditembak dalam kejadian pada petang 19 April itu pula mengalami patah tulang kaki kanan dipercayai akibat terkena tembakan dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan serta Seksyen 37 dan Seksyen 39 Akta Senjata 1960. Semalam tular di laman sosial video memaparkan seorang lelaki dalam keadaan mengamuk mengacukan parang ke arah beberapa petugas kesihatan sebelum pengawal keselamatan yang berada di lokasi kejadian melepaskan tembakan menggunakan senapan patah.
Lebih 100 individu termasuk 81 penuntut Politeknik Sultan Azlan Shah terperangkap selepas jambatan di jalan masuk utama ke 3 pusat rekreasi dan perkhemahan di Sungai runtuh pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabah Rodzi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian tersebut jam 10.46 pagi. Menurut Sabah Rodzi, kejadian berlaku di jalan masuk utama ke Hot Spring Felda Sungai Kelah, Kampung Tisong dan Buyung Mas Sanctuary Campsite yang mengakibatkan laluan masuk dan keluar terputus. Seramai 45 orang terdiri daripada 17 keluarga iaitu 39 orang dewasa dan 16 kanak-kanak terkandas di Hot Spring Sungai Kelah serta terdapat penduduk kampung orang asli Tisong yang turut terlibat. Dan selain itu katanya terdapat 81 pelajar dari Politeknik Sultan Azlan Shah yang sedang berkursus di Buyung Mas Sanctuary Campsite bersama 10 orang kaki tangan pusat perkhemahan terbabit turut terkandas. Mangsa dibawa keluar dari kawasan berkenaan menggunakan jalan alternatif. Seorang pemandu wanita mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cubaan membunuh seorang pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun Oktober tahun lepas. Tertuduh Norizan Ismail, 50 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu siang tadi. Mengikut pertuduhan, ibu kepada 3 orang anak itu didakwa melakukan perbuatan itu pada 7.35 malam 9 Oktober 2024 di Jalan Pantai berhadapan universiti berkenaan mengikut Seksyen 307 Kurungan 1 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda. Dalam kejadian tersebut, Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan yang ketika itu berusia 20 tahun cedera akibat dirempuh daripada belakang ketika menunggang motosikal bersama 3 lagi rakannya yang lain oleh tertuduh yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV. Insiden malang itu menyebabkan 3 rakannya, Muhammad Akmal Mat Tukirin 25 tahun, Ku Adib Aizat Ku Azmi 20 tahun dan Khairil Anwar Jamaluddin 20 tahun maut di lokasi kejadian. Kes akan disebut semula 20 Mei depan. Pada 2 Mac lepas, Norizan turut tidak mengaku bersalah atas 3 pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan sama kerana melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Akmal, Ku Adib Aizat dan Khairil Anwar. Kes yang mendapat perhatian seluruh negara itu kembali bersambung setelah mahkamah sebelum ini memutuskan Norizan layak dibicarakan berdasarkan laporan pemeriksaan psikiatri yang diperoleh dari Hospital Permai, Johor. Seorang remaja lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan merogol kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Dan kejadian jijik itu didakwa berlaku 1.5 hari pada 21 November tahun lalu di dalam tandas masjid di Kampung Enggang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2-E Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun serta sebat. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Kamarul Hashimi Rosli dan tertuduh diwakili Peguam Muhammad Khairul Azwan Azhan. Mahkamah menawarkan jaminan RM8,000 dan tertuduh tidak dibenarkan mengganggu mangsa. Kes akan disebut semula 21 Mei depan. Modul kursus teori kurikulum pendidikan pemandu KPP 01 yang sebelum ini berasingan untuk lesen motosikal dan motorkar akan dikemas kini menjadi satu modul sahaja dan pelaksanaan itu dinyatakan semalam oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang akan berkuat kuasa 1 Ogos ini. Dan langkah itu juga disambut baik oleh pengajar dan pelajar memandu yang berkongsi kepada wartawan Lukman Amin. Usaha kerajaan itu untuk memberikan penekanan tambahan kepada pemanduan secara selamat amat disokong. Namun pada masa sama, bagi guru memandu Institut Memandu Kecemerlangan Latihan IMKL setapak, pelaksanaan satu kelas teori perlu disokong dengan pendekatan pembelajaran yang lebih efisien. Daripada sudut pandangan cikgu,
dapat menjimatkan banyak waktu kepada calon-calon untuk mengambil lesen. Sangat membantulah. Akan memberikan satu lagi topik-topik yang akan dalam silibus yang baru ni lagi padat lah. Maknanya untuk sebab dia berkongsi satu kelas, insya-Allah benda ni boleh dapat dijalankan dengan sempurna. Okay, pengisian ilmu bagi 6 jam kelas KPP 01 dah mencukupi lah pengisian ilmu, tapi dalam 6 jam tu juga kita serapkan pasal keselamatan jalan raya lah untuk ditekankan, untuk elakkan, untuk jadi pemandu yang berhemah. Sementara itu, bagi pelajar memandu, satu kelas teori dilihat sebagai menjimatkan masa. Dalam masa sama, diharap pembelajaran mudah difahami serta bahan kandungan mencukupi. Pelaksanaan ini sangat berkesanlah untuk kami sebagai para pelajar sebab dia dapat mengurangkan masa kami. Memandangkan ramai antara kami adalah seorang pekerja, bagi saya cukuplah sebab dia bergantung pada pengajar. Kalau pengajar tu ajar dengan lengkap, jadi bagi kami ia amat cukuplah. Bagi saya macam tak perlu nak dua kali pergi. Saya kan nak kelas pertama, kelas motor, so nak pergi kelas kedua, so better lagi yang pertama lah. Waktu yang ceramah, dia sama je, kereta dengan motor je, teori yang sama. Mengulas lanjut semalam, Lok berkata langkah berkenaan adalah antara penambahbaikan penyampaian perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Tambahnya, JPJ akan mengeluarkan maklumat lanjut mengenai syarat, kaedah pelaksanaan serta prosedur pengoperasiannya. Rata-rata guru memandu dan pelajar memandu berpandangan positif terhadap inisiatif kerajaan yang dilihat memudahkan urusan mereka. Namun ada juga yang berharap kos untuk mengambil latihan memandu dapat dikurangkan agar ia bersesuaian dengan kadar tempoh pembelajaran memandu. Laporan Luqman Amin untuk Berita Al-Hijrah. Sistem tawaran kemasukan pelajar tingkatan 1 ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM atau Sekolah Berasrama Penuh SBP akan diselaraskan tahun depan bagi mengelakkan tawaran bertindih. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sistem sedia ada yang menawarkan penempatan di kedua-dua MRSM dan SBP telah menyebabkan kekeliruan dan ketidakcekapan kerana ramai pelajar pada mulanya menerima satu tawaran tetapi kemudian beralih kepada yang lain. Kedua-dua adalah merupakan institusi pendidikan kerajaan. Oleh yang demikian, saya akan mencadangkan supaya dilakukan penyelarasan. Hanya satu saja tawaran yang akan ditawarkan oleh dua-dua institusi ini. Ujar beliau, setiap tahun 2 tawaran diberikan kepada pemohon khususnya pelajar yang ingin masuk ke MRSM dan SBP. Justru katanya penyelarasan itu perlu dibuat bermula Januari tahun depan bagi mengelakkan tawaran bertindih serta meningkatkan kecekapan dalam proses penempatan pelajar. Jelas Datuk Seri Ahmad Zahid, pemohon masih boleh memohon ke kedua-dua institusi pendidikan tersebut, namun selepas ini mereka hanya akan menerima satu tawaran sahaja bagi mengelakkan pertindihan. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Wacana Aspirasi bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah di MRSM Lenggong. 11 maut termasuk 3 kanak-kanak di Delhi. 11 terbunuh dalam serangan udara yang dilancarkan tentera rejim Zionis di Bandar Selatan Khan Yunis, termasuk beberapa di kawasan kemah pelarian Al-Mawasi. Dan ini merupakan serangan ketiga di kemah Al-Mawasi untuk bulan ini. Tentera Israel mengebom kawasan lapang berdekatan dengan kawasan kemah pelarian Al-Mawasi dan ini menjadikan tempat berteduh pelarian musnah sama sekali. Segala peralatan rumah, kelengkapan diri dan peralatan kesihatan seperti kerusi roda turut musnah akibat berdilan Zionis itu. تدمرت بيت الخيم كلها 4 خيم 5 6 خيم إنها تدمرت بواعينا بأغراضنا بحاجاتنا كلها راحت كلها تدمرت من وراء الصاروخ اللي ارتمى على الأرض. احنا ناس لاجئين، احنا ناس نازحين، احنا لا نحمل لا سلاح ولا نحمل مطوة ولا نحمل سكينة حتى تبعت الأكل مش موجودة عندنا الكبار. اللي عندنا السكينة صغيرة مشانشرة اللي بتقطع فيها البطاطا والبندورة والبصل.
هذا كل ما نحتويه اجرار الغاز وافران الغاز ولا كله تدمر. Jamal juga berkata 2 serangan udara yang berasingan dalam bulan ini juga telah meranapkan tempat tinggal mereka dan serangan terbabit juga telah meninggalkan kesan umpama kawah besar. Menurut penghuni kem Al-Mawasi itu, mereka dimaklumkan oleh pihak Israel bahawa tempat yang mereka duduki ketika ini merupakan lokasi paling selamat. Namun seperti biasa, rejim Zionis tidak memegang kata-katanya, malah mereka melancarkan serangan secara berterusan tanpa rasa bersalah. Di kem Nusairat pula, serangan peluru berpandu Israel memusnahkan kebanyakan kediaman di situ dan serangan itu juga mengorbankan 4 penduduk dan angka korban dijangka meningkat berikutan masih ramai lagi yang tertimbus. Mangsa dibawa ke Hospital Al-Aqsa Syuhada diiringi ahli keluarga mangsa untuk memberikan penghormatan terakhir. Menurut mangsa yang terkesan, Ahmed Al-Rabaya, ada ahli keluarganya yang masih terperangkap di bawah runtuhan dan dia bersama yang lain turut mencari di bawah runtuhan tersebut. امبارح على 12 في الليل ما صحناش الا على صوت القصفه وكانوا اهلي تحت الردم والله اسم محمد وانقذناهم تحت الردم وطلعنا على باب الدار لقينا شهداء واشلاء واصابات من جيراننا. Ahmed berkata dia sudah muak dengan serangan yang bertubi-tubi dan hanya mahu perang ini dihentikan serta-merta. Katanya lagi kemusnahan yang mereka hadapi boleh dibina semula. Sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 3 kanak-kanak selepas terlibat dalam runtuhan bangunan kediaman 4 tingkat di New Delhi. Bangunan tersebut dikatakan sudah berusia 20 tahun dan struktur pembinaannya tidak kukuh. Pasukan Tindak Balas Bencana Kebangsaan NDRF dan Perkhidmatan Bomba Delhi turut terlibat dalam misi pencarian mangsa di bawah runtuhan itu. Runtuhan itu juga telah menyebabkan 11 lagi mangsa cedera dan mereka telah dibawa ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan lanjut. Menurut penghuni yang tinggal berdekatan bangunan itu, runtuhan tersebut seperti gempa bumi sebelum dia keluar dari rumahnya dan melihat sendiri bangunan itu ranap. Menurut Perdana Menterinya, punca sebenar runtuhan masih belum diketahui. Namun Menteri New Delhi Kapil Mishra menyalahkan rasuah dalam kerajaan perbandaran sebagai punca runtuhan itu. Menurut media tempatan, bangunan 4 tingkat itu ranap sepenuhnya. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.